Baru-baru ni, lu ada beli satu bekas bakso di satu kedai tepi jalan. Bakso tu bukan hok tuan kedai tu sedia ke, tapi hok orang tinggal situ. Konsep jualan macam hok duk jual nasi dingin dengan kemoh tepi-tepi jalan tu. Lu tengok bakso tu memang nampak sedap. Tapi bila buka je ada bau-bau nak basi dah. Bila lu letak je kuah dia rasa memang soh basi. Hok basinya adalah bihun dan mi segera. Bihun dan mi segera tu dia siap rebus dah. Masalahnya dia tak sejakkan betul-betul sebelum letak dalam bekas. Disebabkan ada air ni lah, bihun dan mi segera tu cepat basi. Jadi, untuk yang jual makanan tinggal di kedai-kedai tu, pastikan demo jaga betul-betul cara sediakan makanan. Nak molek lagi, demo test sendiri berapa lama makanan demo jual tu mampu bertahan. Contohnya, makanan demo jual tu boleh bertahan 8 jam. Jadi, pesan lalu ke orang jual, lepas 8 jam, jangan jual makanan ni. Bukan gapo nak ngelak daripada buat nyanyi ke orang. Sebab lo yakin bukan lo seorang je pernah kena gini.